Ramai orang fikir beli emas tu habiskan duit. Padahal setiap kali kita simpan duit, nilai dia makin kecil. Harga barang naik, inflasi harga barang lagi, duit bocor tanpa kita sedar. Akhirnya simpanan kita entah ke mana. Tapi emas different, okay? Beli emas bukan belanja. Emas adalah penyimpan nilai harta kita. Nilai dia tak susut, tak bocor dan kekal bernilai walaupun masa berubah. Bila kita perlukan duit, emasnya kita boleh jual atau pajakkan sahaja tanpa perlu buat personal loan. Tak perlu tunggu kelulusan bank, bawa saja emas ni pergi ke mana-mana arah nu. Dalam masa 10 hingga 15 minit, kita akan dapat cash money dekat tangan. Yang menariknya, pajak emas ni bukan tanda kita terdesak, itu tandanya kita ada aset. Dan bukannya semua orang boleh pergi arah nu, hanya orang yang ada emas sahaja. Arah nu ni pula lebih adil dan patuh syariah. Kalau kita tak mampu untuk tebus, emas ni kita boleh terus jual tanpa hutang yang tertunggak. Tempoh pinjaman dia fleksibel. Nak gunakan dalam 2 minggu pun boleh, tak ada masalah. Dan charge upah simpan ikut pada tempoh yang kita gadaikan. Penyimpan emas biasanya lebih berdisiplin. Mereka pajak bila perlu dan akan tebus emas secepat yang mungkin. Jadi kalau tuan-puan ada simpanan yang kalis inflasi, tak bocor dan boleh ditukarkan pada tunai bila perlu, mulakan simpan emas sekarang. Nak mulakan simpan emas, boleh isi borang siap dekat bawah tu ataupun DM untuk Fiza bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tuan-puan mulakan simpanan emas hari ini.